Oi, pokok tumbang. Sini pernah menjadi kawasan banjir dekat sini, sebab sini adalah ada tambak air. So kalau kita pakai tepi macam ni, biasanya dia orang nak elak banjir rumah dia orang dekat area di sini. Sungai Rasau. Oh, naik teruk weh. Naik teruk weh. Boleh nampak weh air teruk naik. Oi. Teruk gak. Agak teruk kan. Tu dia nampak tu, nampak tu. Ha, tu duduk dah keluar rumah dah. Ha, tu nampak. Ha, tu nampak. Ha, ada kereta sadai guys tu. Macam sungai dah aku tengok. Bahaya weh. Rumah-rumah berdekatan tu moga dimudahkan urusan lah ya. Ambil cuti EL supaya cepat-cepat alih rumah pula dah. Alih barang dan rumah, alih kereta semua siap-siap lah.